أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, diminta tuan-tuan berhenti daripada berkata-kata apabila khatib sedang berkhutbah kerana mengikut tuntutan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud barang siapa berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walau mengingatkan saudaranya dengan perkataan diam sahaja sekalipun, tatkala itu sia-sialah Jumaatnya. Oleh itu marilah kita diam dan dengar dengan taat, mudah-mudahan kita berrahmat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumaat pada hari ini akan memperkatakan tajuk mimbar berbicara, lidah terpelihara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, menyampaikan khutbah dan mendengar nasihat daripadanya adalah sebahagian daripada syarat-syarat sah yang menjadikan salat Jumaat itu sempurna. Ia merupakan suatu nasihat dan titipan wahyu yang menghubungkan seseorang hamba dengan penciptanya. Menumpukan perhatian sepenuhnya ketika khutbah disampaikan bukanlah suatu pilihan, akan tetapi ia adalah merupakan kewajipan dalam solat Jumaat. Setiap patah bicara yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar wajib didengari agar ia dapat menyuburkan kembali jiwa yang lalai serta menjadikan umat Islam sentiasa bersatu dalam kebenaran. Oleh kerana itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita memberi pertumpuan sepenuhnya terhadap ibadah ini dan meninggalkan segala urusan yang berbentuk keduniaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Jumu'ah ayat ke-9 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu diserukan azan untuk mendirikan salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu ke masjid mengingati akan Allah, iaitu dengan mendirikan salat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli pada ketika itu. Hal ini lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, memberi perhatian dalam khutbah Jumaat bukanlah sekadar untuk menyempurnakan, menyentuh kesempurnaan solat Jumaat semata-mata, akan tetapi ia menyentuh juga soal akhlak. Terdapat beberapa perkara yang begitu penting yang menjadi peringatan buat semua jemaat yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang sebarang perbuatan yang boleh mengganggu tumpuan seseorang ketika khutbah sedang disampaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, apabila kamu berkata kepada sahabatmu,
pada hari Jumaat diamlah sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia, iaitu lara. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, perhatikanlah, melalui hadis ini seseorang yang memberi nasihat kepada orang yang lain supaya diam pun sudah dikira melakukan perbuatan yang boleh menjejaskan pahala salat Jumaat. Maka kita bayangkan betapa besarnya kesalahan jika kita bermain permainan telefon, berbual-bual, membalas WhatsApp pesanan ataupun tulis dalam media sosial yang lain. Imam An-Nawawi ada menyebutkan dalam kitabnya iaitu Al-Majmu' bahawa jumhur ulama berpendapat wajib hukumnya mendengar khutbah dan haram melakukan perbuatan yang boleh melalaikan diri daripadanya. Yang kedua, apabila umat Islam memahami maksud yang tersirat di sebalik kewajipan untuk mendengar khutbah Jumaat, maka seharusnya kita mengambil langkah yang terbaik untuk mengikuti jalan yang selari dengan syarak. Di antaranya, kita diingatkan supaya sentiasa memastikan telefon bimbit itu dimatikan sepenuhnya atau ditukarkan kepada kawalan senyap setiap kali masuk ke dalam kawasan masjid. Perbuatan ini haruslah dibiasakan dalam kehidupan kita, kerana jika ia tidak dilakukan, maka ia boleh menjadi gangguan kepada diri kita, orang lain, dan juga menjejaskan ibadah mereka yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga, umat Islam diseru untuk sentiasa membuat persiapan ketika hadir untuk solat Jumaat. Sebelum kita hadir solat Jumaat, sebelum khutbah Jumaat bermula, hadirkanlah hati kita dengan berniat untuk mendengar, untuk memahami dan mengamalkan isi khutbah. Jangan masuk ke dalam masjid hanya menganggap ianya sebagai kewajipan semata-mata, tetapi yakinlah bahawa ia adalah nasihat agama yang perlu diambil pada manfaatnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, marilah kita menyedari bahawa setiap detik kita berada dalam masjid ini adalah ruang untuk meraih rahmat yang tidak seharusnya kita sia-siakan. Khutbah Jumaat bukanlah sekadar syarat yang melengkapkan solat Jumaat semata-mata, tetapi ia adalah bekalan rohani yang akan kita bawa pulang ke rumah ataupun ke tempat kerja masing-masing untuk mendepani hari-hari yang mendatang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperkara lagi, apabila kita berada di rumah Allah, maka jagalah adab-adab sebagai seorang tetamu, khususnya ketika khatib Jumaat sedang disampaikan. Telefon bimbit dimatikan, walaupun ia merupakan alat yang sungguh bermanfaat, namun perlu diletakkan seketika demi memuliakan syiar Islam ini. Janganlah kita menjadi golongan yang hanya hadir jasad semata-mata, namun kosong hatinya. Begitu juga dengan bapa-bapa ataupun penjaga yang membawa anak-anak ini. Jaga anak-anak, kawal elok-elok, nasihat daripada rumah agar menjaga ketenteraman ahli-ahli qaryah yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita para hamba-hamba yang sentiasa rindu akan nasihat dan memberi kepada kita taufik untuk mengamalkan setiap butir-butir hikmah yang disampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam suratul Qaf ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas as-sam'a wa huwa syahid. Yang bermaksud, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati
ataupun yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين 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 يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عنه بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Ahzab ayat ke-56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, iaitu memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan yang lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami, umat Islam keseluruhannya daripada apa juga balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan, kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan yang menafkahkan hartanya ke jalan-Mu ya Allah, seperti pembayar-pembayar zakat,
wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amdakan Haris Syariati, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Ibrahim wa Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah, kepada Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Kharidah Johor dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahduril kafarata wa mubtadi'an sayyati wal musyrikin wa kulla man huwa aduliddin. Allahumma farij humumal muslimin waqdi dayna 'anil madinin wa asil khalasal masjunin واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذا والشرف أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. نور السلام بركة صاف. استووا صفوفكم واعتدلوا رحمكم الله. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أين ربنا للسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بنعمة والفضل والجود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ولواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية، وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس للشريعتك Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim, wa Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufia. Allahumma ya dzal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan, keridhaan, taufik dan hidayahmu pada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka putra-putra dan putri kerabat-kerabat Raja serta rakyat sekalian. Allahumma ya dzal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini, semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin muhibbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Padamu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimin wal muslimat wal المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالخير، واختم لنا بالسعادة، واختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله